Selamat sejahtera kepada Puan Nik. Hari ini, saya Jokowi dari kelas PPS 2 akan membentangkan hasil tugasan 3 bagi pentaksiran berterusan kepada subjek GPPP 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan. Tema yang saya akan membentangi hari ini adalah aspirasi pendidik. Aspirasi ini bukan sekadar sasaran di atas kertas, tetapi merupakan komitmen kerajaan untuk memastikan tiada murid yang tertinggal dalam arus kemajuan global. Yang jadi persoalannya, apakah aspirasi pendidik? Berdasarkan maklumat-maklumat yang saya dapat cari dari sumber rujukan seperti Pengantar Pengajian Pendidikan karya Syamsiah binti Mok Nasir, terdapat 5 aspirasi telah diperkenalkan untuk melonjokkan pencapaian semua murid dalam pelbagai bidang pendidikan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecakapan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau juga dikenali sebagai PPPN. Aspirasi-aspirasi ini juga bertujuan memastikan kemampuan murid dalam memiliki serta penguasaan kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Terdapat aspirasi pertama dalam kelima-lima aspirasi tersebut adalah akses. Akses bermakna bahawa 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan iaitu prasekolah hingga menengah menjelang tahun 2020. Secara lebih berlanjut, setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat akses pendidikan yang sama kepada pendidikan berkualiti seperti negara-negara asing bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Hal ini juga bermakna isu-isu seperti latar belakang, sosioekonomi serta kelompok etnik setiap orang kanak tidak akan dikira. Seterusnya adalah kualiti, iaitu pencapaian kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun. Tender pendidikan negara disasarkan untuk berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun. Ini telah merangkumi penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun dikenali sebagai KEBAT dan kemahiran dalam penggunaan peribahasa. Selain itu, terdapat juga equity. Kita bukan hanya mahu murid bersekolah, tetapi mereka perlu mendapat pendidikan bertaraf dunia. Aspirasi ini bermaklumat untuk mengurangkan 50% jurang pencapaian. Contohnya, seperti perbandingan antara bandar dengan luar bandar atau kawasan kampung, sosioekonomi, gender dan lain-lain lagi, menjelang tahun 2020. Oleh itu, perkembangan tahap pendidikan negara Malaysia dapat ditumbuhkan secara adil dan mantap dengan ketiadaan segala kecualian istimewa. Kita mahu keputusan peperiksaan murid di pedalaman adalah berjamin setanding dengan mereka yang berada di kota. Di samping daripada semua di atas, perpaduan juga memainkan peranan yang penting dalam lima aspirasi pendidik tersebut. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan memupuk nilai perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum dan bangsa melalui sekolah kebangsaan serta jenis kebangsaan. Dengan ini, sekolah berperanan sebagai tempat memupuk perpaduan dengan menyediakan perkongsian pengalaman dan nilai dalam kalangan murid daripada pelbagai latar belakang etnik dan sosioekonomi. Contohnya, pengadaan kempen-kempen dan pelbagai sesi ceramah berkaitan dengan perpaduan daripada rancangan pihak pentadbiran sekolah masing-masing. Apabila murid-murid berpeluang belajar bersama-sama, mereka akan saling memahami dan bersatu hati sebagai satu bangsa Malaysia. Dan akhir sekali adalah kecekapan. Berbanding dengan pelbagai bajet pembangunan yang lain di negara Malaysia,
Antara bajet yang bersifat tertinggi adalah pembangunan dalam sektor pendidikan. Oleh itu, aspirasi kecekapan bermaklumat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikuti peruntukan bajet semasa. Untuk mencapai dan merealisasikan sasaran tersebut, sistem ini berperanan memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan oleh kerajaan. Oleh tersebut, fokus telah diberikan kepada pencapaian pengurusan yang lebih cekap dan berkesan dalam penyampaian pendidikan dalam semua peringkat masyarakat. Sebagai kesimpulan, 5 aspirasi ini, akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan, adalah tunjang utama bagi melahirkan generasi masa depan yang hebat. Sekian, terima kasih.